Kajang, sebuah bandar yang terkenal dengan keunikan budaya dan makanan istimewa seperti sate. Kajang juga telah berkembang pesat dari sebuah pekan kecil kepada sebuah komuniti yang maju. Di tengah-tengah pembangunan ini, Hospital Kajang telah memainkan peranan penting sebagai pusat perubatan yang menjadi nadi kepada kesihatan masyarakat. Seawal tahun 1889, Hospital Kajang bukan sahaja menyemai bakti kepada penduduk Kajang, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan dedikasi dalam penjagaan kesihatan. Hari ini, Hospital Kajang terus menjadi pusat kesihatan utama bagi komuniti setempat dengan pelbagai perkhidmatan. Dalam mendepani cabaran yang kian bertambah dan keperluan rawatan yang semakin kompleks, kemudahan yang sedia ada tidak lagi mampu menampung permintaan komuniti yang kian berkembang. Kerana kasih dan prihatin terhadap rakyat, Tuanku telah mengilhamkan sebuah pusat rawatan wanita dan kanak-kanak. Kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia dan pemimpin masyarakat bekerjasama untuk merealisasikan sebuah visi baharu. Reka bentuk moden dan dilengkapi peralatan yang terkini. Pusat rawatan wanita dan kanak-kanak dihasilkan untuk memenuhi keperluan generasi masa kini dan akan datang. Evolusi ini adalah satu langkah strategik untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan. Terletak hanya 800 meter dari Hospital Kajang, pusat rawatan wanita dan kanak-kanak telah pun diilhamkan. Dengan tambahan sebanyak 272 katil dan kemudahan yang dinaik taraf seperti perawatan pediatri, perkhidmatan perbidanan dan unit rawatan rapi, pusat rawatan ini direka untuk memenuhi keperluan komuniti yang semakin meningkat. Peralihan ini bukan sahaja menyahut cabaran masa kini, tetapi juga menyediakan asas keperluan kesihatan untuk masa depan yang lebih baik. Dari dinding lama ke ruang baharu, kami komited untuk terus meningkatkan taraf kesihatan masyarakat. Dengan penambahan pelbagai kemudahan dan teknologi moden, pusat rawatan wanita dan kanak-kanak kini telah pun bersedia untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Kami berbangga kerana dapat menjadi sebahagian daripada perjalanan bersejarah ini. Segala usaha dan penat lelah kini terbayar dengan terbinanya fasiliti ini. Pusat rawatan wanita dan kanak-kanak bukanlah sekadar hospital, tetapi sebuah tanda khidmat bakti buat komuniti dan masyarakat. Dari hati yang tulus, kami berganding tangan. Kami profesional. Kami sedia membantu.